Lagi. Kau faham tak ini nak macam mana? Yang ni ke? Yang ni senang je. Kau bawa yang ni pergi ke sini, lepas tu kau softkan yang sebelah sini. Lepas tu nanti kau bagikan dia guna-guna kalkulator nanti. Lepas tu kau dapat jawapan kat sini. Ini susahnya aku tak faham lah. Mampu tak nak lagi jalan. Jom. Penat dah dengan MX ni. Cikgu bagi homework banyak mampus. Macam aku faham satu-satu. Anis, jom teman aku pergi ke aku lapar lah. Boleh lah. Jom. Korang. Jangan tinggal aku. Anis, kau nak beli apa dekat kau lagi? Aku rasa macam main roti je kot. Roti, tak ada benda lain. Lagi, lambatlah kau ni. Cepatlah sikit. Yelah. Korang, apa nak ambil barang ke tau? Okay. Kau tak rasa dia lambat ni? Itulah. Aku rasa baik kita pergi dulu. Okay, jom. Dia orang ni selalu tinggal aku. Penatlah macam ni. Anis, macam mana kau belajar admit dengan Balkis tadi? Tak boleh lah aku cara dia ajar. Tak faham langsung cara dia ajar. Ya, 2 hari tu kan aku ada belajar kat dengan dia. Sumpah sumpah cara dia ajar memeningkan. Aku tak faham langsung. Ya doh. Oh, macam ni lah korang sekarang. Lupakan aku, mau buat pasal aku. Tunggu korang, malam ni aku santau korang dulu. Bukanlah yang kau cari. Tadi tu. Apa ajar anak dia datang ke sini? Saya datang cek, saya nak sangkal jawapan saya tu. Siapa mereka? Kawan baik saya, Anis dan Aisyah. Boleh saya dapatkan gambar mereka? Saya tak ada gambar mereka tu. Tapi saya ada barang milik mereka. Boleh ke tu? Jadi kau mau saya bunuh dia pakai barang yang mereka punya? Ya tu. Boleh? Baik. Jadi saya akan panggil saya punya hantu. Kita andas lah. Mana buku ML tu? Tak ada. Mana yang empat ML aku? Kat situ lah. Macam mana boleh ada kat situ
Astagfirullahaladzim. Tolong. Ada yang terjadi. Ada orang terjadi ini. Tolong. Astagfirullahaladzim. Dia orang ada kawan. Aku tak ada kawan. Dah dua aku bunuh. Macam mana aku ada kawan? Kesunyian.